Pernah tak anda tengah scroll media sosial, nampak satu gosip viral dan dalam hati terus rasa, confirm betul ni. Padahal kan, buktinya cuma satu screenshot yang kabur ataupun video 15 saat yang dah dipotong-potong. Tapi entah kenapa, kita rasa yakin sangat. Pelik kan? Kenapa agaknya gosip yang belum sahih ni boleh rasa lebih meyakinkan daripada kenyataan rasmi? Soalan dia mudah je. Adakah kita percaya sebab ada bukti yang kukuh atau sebab cerita tu sedap sangat untuk diabaikan? Dalam perkongsian kali ni, kita bukan nak bercerita tentang selebriti atau sesiapa pun, tapi kita nak bercerita tentang diri kita sendiri, tentang cara otak kita berfungsi dan kenapa kita ni macam diprogram untuk lebih suka cerita yang lengkap walaupun cerita tu tak semestinya tepat. Okey, jom kita mulakan dengan perlumbaan itu sendiri. Bayangkan ada dua pelumba. Di satu lorong kita ada kebenaran yang selalunya lambat dan berhati-hati. Dan di lorong sebelah kita ada gosip yang pantas dan sensasi. Kenapa dalam perlumbaan ni gosip tu hampir selalu menang, terutamanya di media sosial? Sebabnya, dalam dunia media sosial, kelajuan tu ibarat duit. Siapa yang post dulu, dialah yang dapat perhatian. Algoritma media sosial tak peduli pun benda tu betul ke tak. Yang dia peduli ialah engagement. Lagi ramai orang komen marah-marah, lagi ramai tekan share, lagi tinggilah post tu akan naik. Kebenaran tak sempat nak pakai kasut, gosip dah sampai garisan penamat. Kalau kita bandingkan kedua-duanya, perbezaannya sangat ketara. Gosip ni, macam roket. Laju, ringkas dan penuh dengan emosi. Fakta pula lebih macam kura-kura yang bawa beg berat. Dia perlahan, rumit dan penuh dengan konteks. Dan otak kita secara semula jadinya lebih tertarik pada roket yang meletup-letup tu. Konsep ni kita panggil first narrative advantage. Maksudnya, cerita pertama yang kita dengar, itulah yang akan melekat paling kuat dalam kepala kita. Bayangkan satu gosip meletup pukul 9 pagi. Kenyataan rasmi daripada pihak terlibat cuma keluar pukul 6 petang. Dalam masa 9 jam tu, internet dah cipta macam-macam teori, dah ada hero dan villain dia sendiri. Jadi, bila fakta sebenar sampai, ia dah rasa macam sekadar nota kaki, bukan cerita utama. Lepas tu, kita ada pula budaya screenshot. Satu keratan perbualan atau satu ayat yang dipotong dari video sejam boleh ubah 100% maksud asal. Tapi bila kita nampak screenshot tu, kita rasa macam kita dah nampak keseluruhan cerita. Kan? Kita rasa kita dah tahu segalanya. Okey, so kita dah nampak macam mana gosip ni menang dari segi luaran, dari segi kelajuan, dari segi platform. Tapi itu baru separuh cerita. Sekarang, jom kita jujur dengan diri sendiri. Isunya bukan sekadar kita ni mudah terpengaruh, tapi hakikatnya sebahagian daripada diri kita ni suka untuk percaya. Mari kita bedah sikit kenapa otak kita ni memang suka sangat dengan cerita yang sedap. Ini dia 4 driver utama dalam otak kita yang buat gosip ni rasa sedap sangat. Kita akan tengok satu persatu. Pengecaman corak, confirmation bias, ganjaran dopamin dan juga mentaliti kumpulan. Pertama, pengecaman corak. Otak kita ni memang mesin penyambung titik. Contoh, seorang selebriti tiba-tiba berhenti follow pasangannya di Instagram. Keesokan harinya, dia muat naik lirik lagu sedih. Secara automatik, otak kita pun sambungkan titik-titik tu. Sah, diorang dah berpisah. Walaupun mungkin ia cuma kebetulan, perasaan berjaya menyelesaikan misteri itu sangat memuaskan. Kemudian, kita ada confirmation bias. Senang cerita, kalau kita dari awal dah ada persepsi negatif tentang seseorang, bila keluar je gosip baru pasal dia, kita tak akan menilainya secara neutral. Sebaliknya, kita akan aktif mencari butiran dalam gosip tu yang menyokong apa yang kita dah percaya dari dulu lagi. Kita cari pengesahan, bukan kebenaran. Seterusnya ada ganjaran kimia. Pernah tak rasa satu kepuasan kecil bila anda tahu dulu sesuatu cerita sebelum orang lain atau bila anda rasa anda dapat tangkap petunjuk dalam sesuatu gosip? Rasa menang tu sebenarnya adalah pelepasan hormon dopamin dalam otak. Ia ganjaran yang sama macam bila kita makan makanan sedap. Otak kita suka dan ia buat kita nak lagi dan lagi. Dan akhir sekali, ada kuasa kumpulan. Cuba tengok mana-mana ruangan komen. Bila beratus-ratus orang seolah-olah percaya pada satu cerita yang sama, secara psikologinya kita rasa lebih selamat untuk ikut je arus tu berbanding jadi satu-satunya suara yang menyoal. Sebab kalau kita seorang je yang ragu-ragu, kita boleh rasa terasing. Jadi kita ikut majoriti dan ini akan cipta satu ilusi yang bahaya. Kalau semua orang percaya, mestilah betul. Okey, kita dah faham kenapa gosip ni begitu berkuasa, baik dari luar maupun dalam kepala kita sendiri. Jadi, apa yang kita boleh buat?
Nah, bahagian terakhir ni bukan tentang menyalahkan diri sendiri, tapi tentang memperkasakan diri kita dengan satu alat mental yang mudah sebelum jari kita tu gatal nak tekan butang share. Sebab isu yang sebenar bukanlah gosip itu sendiri, tetapi keselesaan kita dalam mempercayainya. Bukan sebab kita ni bodoh atau jahat, tapi sebab kita manusia. Kita memang suka cerita yang lengkap dan jawapan yang cepat dalam dunia yang bergerak terlalu pantas ni. Jadi, apa kata lepas ni, setiap kali anda nampak satu cerita viral yang panas, cuba amalkan pre-share pause. Mudah je. Langkah pertama, berhenti sekejap. Dan langkah kedua, tanya diri anda satu soalan yang sangat mudah. Soalannya ialah, adakah aku percaya benda ni sebab ada bukti yang sahih atau sebab cerita ni sedap didengar? Soalan ni bukan untuk cari siapa betul siapa salah, ia cuma untuk kita renung sejenak dan bantu kita bezakan antara fakta dengan naratif yang menarik. Kerana pada akhirnya, perkara yang paling bahaya bukanlah gosip itu, tetapi keyakinan kita yang tidak kritis terhadapnya. Fikirkan tentang ini lain kali anda hendak menekan butang share.